Konsert Gegar Vaganza 2025-2026 minggu ke-10 menyaksikan 8 penyanyi berpengalaman bersaing sengit untuk memburu tempat ke separuh akhir. Bertemakan Kengka Friend, minggu ini memperlihatkan setiap peserta membawakan lagu yang ditetapkan oleh rakan pesaing mereka dalam pertandingan ini. 8 peserta yang beradu nasib ialah Nubhan, Mel Sakura dan kumpulan Freshies yang dianggotai AG dan Shima. Barisan peserta dari Indonesia merangkumi Shay, Ruri Republic dan kumpulan Mendua yang dianggotai Punky, Sasha serta Diana. Iskandar Ismail bertanding bagi pihak Singapura, manakala Mark Adam membawa nama Filipina. Segala keputusan markah berada di bawah kuasa penuh juri profesional tetap yang juga menjalankan peranan sebagai pengkritik. Barisan juri mempertemukan pengarah muzik Datuk Ramli MS, penyanyi berstatus ikon Hetty Kos Endang dari Indonesia dan pembimbing vokal Datuk Syafina Slamat. Pengacaraan Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad menjadi pelengkap program realiti yang sepanjang 12 minggu berlangsung. Gegar Vaganza musim ke-12 dari MBSA Shah Alam ditayangkan secara langsung di saluran Astro Ria pada setiap hari Ahad pukul 9 malam bermula 2 November 2025. Selain televisyen, penonton juga boleh mendapatkan versi digital program menerusi aplikasi Astro Go, Suka dan On Demand di Astro Box.